Yayasan Darul Hadis Al-Filfilaniah adalah satu pertubuhan yang dicadangkan oleh Lembaga Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang sebagai sebuah pertubuhan perbadanan di bawah Seksyen 2 Akta Pemegang Amanah 1952 Akta 258. Ia berjaya didaftarkan di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang pada 22 Mac 2018 dengan nombor pendaftarannya PPAB 152018. Yayasan Darul Hadis Al-Filfilaniah menanggung matlamat untuk membangun, memelihara, membantu serta mengembangkan sebuah institusi pusat pengajian Islam yang berteraskan Al-Quran dan Hadis secara menyeluruh dan berterusan. Pentadbiran Yayasan Darul Hadis Al-Filfilaniah secara keseluruhannya dikawal selia oleh 13 orang ahli lembaga pemegang amanah yang dilantik oleh Penasihat Kehormat dan Pengasas iaitu Dato' Seri Haji Hassan Haji Ahmad, mantan Mufti Negeri Pulau Pinang, dan diketuai oleh Ustaz Muhammad Hanif Harun sebagai pengerusi yayasan. Yayasan Darul Hadis telah ditubuhkan dengan matlamat utama untuk memperkasakan pendidikan dan kebajikan ummah berlandaskan nilai-nilai Islam yang menyeluruh. Sepanjang lebih 5 tahun beroperasi sejak tahun 2018 sehingga kini, pelbagai usaha dan perancangan telah dilaksanakan demi membantu mereka yang memerlukan, tanpa mengira latar belakang. Antara program kebajikan utama yang telah dijalankan secara berterusan termasuklah program Santuni Asnaf yang diadakan setiap bulan. Program ini menyasarkan golongan yang benar-benar memerlukan bantuan dalam bentuk barangan keperluan harian serta sokongan kewangan asas. Kita juga telah melaksanakan program singgah sahur khusus untuk gelandangan dan petugas barisan hadapan, terutamanya semasa bulan Ramadan. Yayasan turut aktif menyertai misi bantuan banjir di seluruh Malaysia, menghantar bantuan ke kawasan terjejas tanpa mengira sempadan negeri. Salah satu usaha yang mendapat perhatian masyarakat ialah projek naik taraf rumah asnaf yang bertujuan menyediakan kediaman yang lebih selesa dan selamat kepada golongan kurang berkemampuan. Projek wakaf katil pesakit dan kerusi roda juga telah berjaya dilaksanakan, memberi manfaat khususnya kepada golongan pesakit kronik dan warga emas. Ketika negara dilanda pandemik COVID-19, yayasan tidak ketinggalan menggerakkan inisiatif Food Bank bergerak bagi memastikan tiada keluarga yang terputus bekalan makanan dalam tempoh sukar tersebut. Dalam aspek pendidikan pula, Yayasan Darul Hadis amat menitik beratkan pembangunan ilmu generasi muda. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah bantuan Back to School, sumbangan alat bantuan pembelajaran seperti tablet, serta tajaan komputer dan kitab-kitab rujukan kepada sekolah yang memerlukan. Bagi menyokong pengajian tinggi, yayasan turut menyediakan tajaan kepada pelajar dalam dan luar negara agar mereka dapat menyambung pengajian dengan lebih tenang dan berfokus. Tidak dilupakan juga sumbangan duit raya kepada guru-guru sekolah agama sebagai tanda penghargaan atas jasa mendidik anak-anak bangsa. Yayasan Darul Hadis turut memberi tumpuan kepada pembinaan jaringan serta kerjasama strategik dengan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh lagi pelaksanaan program-program kebajikan dan pendidikan. Yayasan Darul Hadis telah menjalinkan hubungan kerjasama dengan beberapa agensi kerajaan, institusi zakat, pertubuhan bukan kerajaan serta yayasan yang berkongsi visi dan misi dalam memperkasakan masyarakat. Antara rakan kerjasama utama kami termasuklah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Pulau Pinang, Zakat Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Yayasan Islam Kelantan serta Yayasan Antarabangsa Al-Madinah. Kerjasama ini tidak hanya terbatas kepada pertukaran idea atau sokongan moral, malah turut melibatkan pelaksanaan bersama program-program bantuan, pendidikan serta pemerkasaan komuniti. Kerjasama ini turut memberi ruang kepada Yayasan Darul Hadis untuk berkongsi kepakaran, bertukar pandangan serta meneroka peluang-peluang baharu yang dapat memberi manfaat kepada golongan sasaran, khususnya asnaf, pelajar miskin, dan komuniti luar bandar. Kejayaan sesuatu inisiatif bukan sahaja terletak pada kekuatan dalaman sesebuah organisasi, tetapi juga pada keupayaannya untuk berganding bahu dengan rakan-rakan strategik yang berkongsi aspirasi yang sama. Yayasan Darul Hadis akan terus komited untuk memperluaskan jaringan ini demi memastikan usaha memperkasakan pendidikan dan memperluas kebajikan dapat diteruskan secara berkesan dan berterusan. Yayasan Darul Hadis komited menguruskan dana awam dengan amanah dan telus. Setiap tahun, laporan keuangan dan aktiviti diaudit oleh firma bertauliah MSA & Co serta disemak oleh Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang
Audit ini memastikan rekod kewangan tepat, pengurusan dana mematuhi undang-undang, dan mewujudkan accountability serta ketelusan. Ia juga meningkatkan kepercayaan penyumbang dan membantu pengurusan membuat keputusan tepat. Dengan audit berkala, yayasan memastikan amanah disalurkan dengan berkesan kepada mereka yang memerlukan. Yayasan Darul Hadis Al-Filfilaniah sentiasa komited dalam memperkasakan pendidikan dan kebajikan ummah. Segala usaha yang dijalankan tidak akan berjaya tanpa sokongan berterusan daripada masyarakat. Oleh itu, kami mengajak anda semua untuk menjadi sebahagian daripada misi ini dengan menjadi penyumbang tetap bulanan serendah RM10 sahaja. Sumbangan kecil anda mampu membawa perubahan besar kepada mereka yang memerlukan. Ikuti perkembangan kami di Facebook rasmi Yayasan Darul Hadis Al-Filfilaniah dan bersama-sama kita suburkan amal jariah yang berpanjangan.